Kerja tak tetap, tapi simpanan kena tetap. Satu hari ni, dalam satu trip bas pelancongan, saya dengar satu cerita dari seorang tour guide ni. Dia memang cakap terus terang, dia tak ada KWSP, dia tak ada sok-sok. And gaji dia pun ikut musim saja. Tapi, beliau tetap kerja dengan penuh semangat dan tetap simpan emas sikit-sikit. Saya yang dengar ni kan, dalam hati saya dah rasa kan, macam Masya Allah, ni bukan cerita biasa tau. Ini satu pelajaran kehidupan. Dan saya tengok, ramai yang bergaji tetap pun belum fikir macam beliau fikir ni. Dia kata, bila ada trip, ada rezeki. Bila tak ada, emas tu jadi penyelamat. Bila kerja masuk banyak, dia akan tukarkan kepada emas. Emas tu nanti bantu beli rumah ataupun simpan untuk hari susah. Dia ni tak tunjuk bijak pun, tapi cara dia fikir jauh lebih bijak dari ramai orang. Tak ada slip gaji, tak ada caruman, tapi dia ada disiplin dan strategi. So ini macam mana emas boleh dijadikan sebagai aset yang selamat, bukan sekadar simpanan dalam dunia kerja yang tak menentu ni. Kita perlukan simpanan yang pasti. Dan emas terbukti, kalaupun gaji stop, nilai emas tak jatuh macam duit. Dan tak perlu tunggu pencen pun untuk rasa selamat. Tak perlu gaji tetap pun untuk mula. Boleh mula serendah RM100 je pun. Kalau seorang tour guide pun boleh mula, apakah alasan kita? Jangan tunggu waktu terdesak baru nak simpan. Mulakan dari sekarang. Nak mulakan simpanan emas, bermula serendah RM100 di Public Gold. Aisyah akan bantu guide dari A sampai Z. Tuan-puan hanya perlu tinggalkan kontak nombor dekat bawah ni ataupun terus hubungi saya. Nanti saya akan bantu anda. Bertindak sekarang, lambat tinggal.